Healing jap. Kami satu family healing kat sini. Memang satu family gila tu. Tak, kita ni gemar buat istilah ikut tanpa faham tau. Healing ni bila orang sakit mental ni, yang tertekan perasaan, dia bawa pergi kat garden. Okey semua, pandang pokok yang menghijau. Cuba kita berinteraksi dengannya. Kita tarik nafas. Okey, ini namanya healing. Dia kata. Tu yang you all buat. Healing. Kita mengadu pada siapa? Kalau ada masalah, mengadu pada siapa? Payah betul jawab. Kalau jawab Allah. Disuruh kawan jawab. Mengadu pada siapa? Allah. Tapi kenapa kau mengadu pada status, terutama orang perempuan? Aku tak faham. Status WhatsApp, ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku. Perlukah kau post benda tu? Maknanya Allah hanya boleh tahu bila kau tulis je. Kaulah segalanya, ya Allah berilah kekuatan kepadaku. Jalanlah kau orang perempuan. Kesedihan tunjuk ke orang. Kan? Semua kata paling sedih. Saya harap kita semua boleh bangkit daripada kesalahan masalah-masalah ini. Hanya macam tu. Bukan tunjuk ke orang. Tak dengan Allah Ta'ala. Tahu? Orang lelaki ni, cuba tengok. Umum ke menanggung. Nampak? Iya. Kan? Tiap kita semua sama je lah. Ujian dalam hidup kita biasa. Tapi mengadu pada Allah. Dia tak faham status tu. Kenapa? Semua nak share dengan orang. 3 perkara jangan share dalam media sosial. Pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Tak usah. Nak tunjuk kau paling bahagia sekali. Kau seorang ada lelaki. Pegang tangan kat handbrake. Kaulah segalanya. Gambar tangan kat handbrake. Kancil pula tu. Tak kisahlah. Tengok dia cakap jadilah. Ya aku dengar lah kau ngumpat pun. Tingginya. Tak habis. Tinggi. La ilallah. Salah ke aku tinggi? Dibandingkan dengan Tuan Nick. Memang lah. Tuan Nick ni dia kategori comel. Tak adalah ada yang ngumpat. Tak ada. Itu saya kata tadi kan dalam hidup kita ni macam tu je. Yang penting kita nak tenang, yang tenteram hati kita. Kemudian begitu juga terasa kemanisan dalam memberi dan menerima. Memberi pun kita rasa okey, menerima pun kita rasa tenang. Salah. Memberi. Kerja ni beri perkhidmatan kita, bagi servis kita.